city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys. Baik, Assalamualaikum, Selamat datang kepada yang baru masuk channel saya. Berjemput subscribe dulu. Okey, so sekarang saya nak ambil satu kereta dekat yard S70. Patutnya ada dua kereta, X50 dengan S70, tapi saya ambil S70 dulu. Sebab X50 tu proses dia nak register lambat lagi, nombor plate tak settle lagi. So kita ambil S70 dulu. Ini Saga FC tu kenapa banyak-banyak lagi ni? Tak tahu ni model apa, dah kotor lah. Okey lah, kita pergi ambil S70 dulu. Saya ambil kunci sekejap, nanti kita sambung balik dalam kereta. Okey, so dah dapat kunci kereta S70 Premium. Customer ni ada trade-in Kia Forte. Rebate dia dapat 7,800. Untuk original rebate campur dengan dealer saya bagi. Untuk S70 Premium rebate 7,000. Kalau ada trade-in dapat lagi extra 800. Kalau awak ada trade-in daripada Proton ke Proton dapat lagi extra 1,000. So dia daripada Kia trade-in ambil S70, so dapat lagi extra 800 je lah. So customer ni menunggu kereta ni dalam masa sebulan. Tak sampai sebulan lah. Sebab kereta S70 Premium cepat sikit, yang lain semua lambat. Customer saya ada dua S70 flagship. Minta maaf, satu dengan executive pun tak dapat lagi. So kita dapat yang premium dulu. So kita pergi dekat Petronas sebelah, kita isi minyak. Lepas tu saya nak bawa balik showroom. Saya ada hal kejap kat rumah. Lepas tu saya datang balik pukul 8 kita ada deliver untuk X70. Itu pun saya belum buat video lagi untuk X70 tu. Saya suruh orang lain ambil, orang lain siapkan kereta. Nanti saya akan buat video lah. Okey, so kita sambung dekat showroom. Ini kita akan letak je kat showroom sebab kereta ni belum register lagi belum register lagi. Sebab tu saya bawa trade plate. Tapi kereta dah allocate, so maknanya ni kereta customer lah. Saya bawa siap-siap balik je dulu. Dah register nanti baru kita akan proses untuk basuh kereta, pasang figure apa semua lah. Okey, kita jumpa korang sikit lagi dekat dalam showroom. Kat showroom kita sampai sana nanti. Okey, right, Assalamualaikum. So kita kat dalam S70 yang variant premium. Saya nak tunjuk sikit kat korang apa beza dia. First, meter lah yang paling besar perbezaan dia. Meter dia pakai analog. Executive dengan premium dia pakai meter macam ni. Start daripada flagship dengan flagship X dia pakai fully digital meter. Dia punya screen tengah dia pun kalau korang tengok ada baca button kat tepi-tepi ni. Kalau untuk yang variant executive dengan premium sahaja ada button. Tak support Apple CarPlay dan Android Auto. Flagship dengan flagship X dia full. Screen dia panjang sikit, lepas tu dia full dia punya screen ni support Apple CarPlay dengan Android Auto. Yang ni tak ada sunroof lah. Kalau korang ambil yang flagship X ada sunroof. Tak ada juga wireless charger. Kalau korang ambil yang variant flagship ataupun flagship X ada wireless charger. Itulah perbezaan dia. Seat masih lagi pakai leather kecuali yang executive. Saya nanti ada satu kereta executive tapi tak sampai lagi. Nanti saya akan tunjuk beza dia. Untuk yang variant executive tak ada reverse camera. Yang ni ada reverse camera. Kalau flagship dengan flagship X dia ada 360 camera. Okey. Yang lain semua sama. Cuma yang button untuk dia punya atas ni tak ada. Tak ada kotak dekat sini. So yang lain semua sama. Yang lain semua sama. Korang ambil S70 ni tak kisah apa variant pun, engine dengan gearbox masih lagi sama, horsepower masih lagi sama. Cuma beberapa barang aksesori sahaja yang tak ada. Alright, so kita jumpa korang kat showroom. InsyaAllah besok kereta ni saya akan bawa pergi basuh lah. Kereta ni mungkin register hari ni ataupun besok. Tak tahu lagi, tak dapat jawapan lagi. Okay, tunggu K1 keluar dulu. Right, so kita jumpa korang dekat showroom. Yang ni kawan saya ambil kereta juga, Persona. Okay, so kita jumpa korang kat showroom. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selamat sampai kita ke tingkat 4. Ni parking area atas showroom saya lah. Showroom saya kat bawah. Ni parking dekat level atas dia. Kita ada 5 ke 6 tingkat parking. So ni kat level 4. Level 3 memang dah penuh dah. Level 3 memang dah penuh dah. So kita pergi ke level 4. Saya biar kereta ni dulu dalam sehari 2. Tunggu kereta ni register, baru saya akan proceed untuk kereta ni. Next ni saya nak siapkan kereta X70 saya pula. Malam ni kereta tu nak deliver. Tapi runner saya tolong siapkan kereta tu. Saya ada hal. So kita jumpa korang dalam next video. Right, Assalamualaikum.
Alright, so dah malam dah ni. Ini kereta lain sebab untuk kereta yang ni saya lupa nak buat intro yang lain. Tapi nanti saya akan buat video special lah untuk yang ni. Tak apa, yang ni kita akan settlekan nanti, okay? Tapi saya nak bagi tahu untuk X70 ni, saya nak deliver dalam pukul 8 lebih nanti customer sampai. So kereta baru je siap. Tak sempat tutup pintu lagi pasang barang-barang free gift, okay? Total ada 15 item free gift yang saya bagi dekat korang semua untuk yang beli dengan saya, okay? Rebate untuk X70 Premium 11,000. Customer dapat extra rebate 800 sebab dia ada trade-in kereta Vios dia. Okey, kalau korang ada trade-in dapat lagi extra rebate dalam 800. Okey. So untuk free gift yang saya bagi pertama sekali adalah tinted. Tapi tinted ni customer yang ini di upgrade tinted. Sebab saya bagi tinted bukanlah low quality. Tapi customer dia nak upgrade lagi high quality. So kalau korang nak upgrade tak ada masalah. Okey, pertama tinted, lepas tu door visor Mugen style. Door visor Mugen. Lepas tu dashcam. Dashcam pun sama. Kalau untuk X70, X50 saya bagi A200. Tapi yang ni customer upgrade yang baru punya. Ni yang baru punya, customer tambah duit lah. Nak upgrade boleh, tak ada masalah. Lepas tu saya bagi trapo. Ni memang free gift trapo. And then yang ni ada 10 item kat dalam ni. Ni kiranya macam goodies bag lah. Dalam ni ada termos, ada phone holder apa semua. And then untuk yang ni payung ada. Lepas tu boot tray. Untuk X50 dengan X70 ada boot tray. Tapi setiap kereta berlainan free gift. Memang total ada 15. Tapi setiap kereta berlainan. Untuk boot tray ni X50 dengan X70 dapat. Okay, saya dah penat sebenarnya ni. Daripada pagi kita pagi tadi saya ambil satu lagi kereta S70. Ini petang tadi kita readykan kereta ni. Saya sempat buat live sekejap. Nanti lagi customer sampai kita deliver. Lepas ni saya nak lap-lap lagi ni. Nampak ada kesan-kesan cap jari tu. Selagi customer sampai kita deliver. Lepas tu saya akan sambung balik live saya. And then baru kita balik. Okay, so terima kasih kepada customer-customer yang beli dengan saya. Okay, settle dengan customer ni. Tak banyak explain pun sebab customer pun jenis yang dah tahu kan. So kita pun tak payah nak buang masa nak explain. Nanti kalau kata ada apa-apa tak faham, customer boleh WhatsApp ataupun tanya saya lah. Okay, terima kasih kepada ni, nama kereta nama isteri dia. Tapi saya berurusan dengan lelaki dia, dengan dia punya husband. Okay, so guys, terima kasih. Kita jumpa dalam video selepas ni. Sebab video yang untuk X70 ni pendek sahaja. Kita sambung untuk S70 punya. Alright, gerak dulu guys. Okay, sambung daripada video deliver kereta X70. Sekarang kita nak settlekan kereta S70. Variant premium. Dah siap pasang tinted. Kita bagi free tinted kat semua. Mengah yang saya berjalan. Jauh saya berjalan, nampak. Nak bawa pergi basuh. Bawa pergi basuh. Prepare barang-barang free gift. Besok saya datang deliver je. Saya tak nak fikir apa-apa lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya betulkan cermin ni. Minyak memang saya tak bagi sekarang. Saya akan bagi cash je bila deliver nanti. Weh, mengah weh berjalan. So guys, X70 S70 Executive. Saya ingat saya nak buat satu video full lah pasal S70 Executive ni. Sahaja nak ada konten kan, sebab video YouTube saya dah lama menyepi. Video deliver je, video review dah tak ada. So saya ingat saya nak buat video satu konten full detail review untuk S70 Executive. Tapi tak ada apa pun nak review S70 Executive ni. Dia sama macam Flagship X, cuma banyak kekurangan dia lah. Okay, kita bawa basuh dulu. Saya nak kena basuh dekat kedai luar. Tak boleh basuh kat City Proton sebab dah tutup aku 10. 11.30 lah sekarang. Memang diorang balik petang. Saya bawa pergi basuh jap. Saya terus masuk delivery bay. Pasang barang-barang free gift, door visor. Customer ni dashcam dia tak dapat lagi. Tu masalah sekarang ni. Dari petang tu tak sempat nak hantar. So saya hantar basuh dekat bawah-bawah je. Ush. Kau takut ke aku masuk? Masuk rekod video kan. Okay, minta dia tolong terus pasangkan kapet pun okey juga. Okay, kita basuh kereta dulu. Nanti kita sambung balik. Bos, cuci biasa bos. Say hi. Basuh YouTube. Okay, kita basuh dulu kereta ni. Nanti kita sambung balik.
Assalamualaikum. Saya Nabil daripada Kajang dan ini isteri saya. Kami telah membeli kereta Proton S70 variant premium melalui Encik Rahim. Dan kami kenal Encik Rahim daripada TikTok. Kami sepanjang daripada tempoh booking hinggalah ke hari pengambilan kereta, kami hanya menunggu masa sebanyak 3 minggu. Dan setelah pada hari ini, setelah kami membuat inspection kereta, kami berpuas hati dengan layanan Encik Rahim serta bantuan yang diberi melalui WhatsApp dan TikTok. Okey, terima kasih customer Wan. Rasa ni X70 yang saya nak deliver itu tapi tak jadi. Dah settle hari ni. Dashcam, customer request nak pasang dashcam cuma tak sempat. Okey. Right guys, kita jumpa korang dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.